Ramai orang pelik. Bila hujung bulannya, duit gaji dah habis. Bila cek balik, kebanyakan duit kena bayar komitmen bulanan hutang kereta. Ni sebab tersalah beli kereta ataupun beli kereta tak ikut tips yang saya dah pernah kongsikan sebelum ini. So dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada anda cara ataupun tips nak kira berapakah monthly installment ataupun pembayaran bulanan yang anda perlu bayar jika anda pilih nak beli sesuatu kereta tersebut. Sebelum ini saya banyak berkongsi tips cara nak membeli kereta yang mampu untuk poket anda masing-masing. Antaranya adalah tips yang paling senang nak ingat, iaitu belilah kereta yang harganya bersamaan dengan 1 tahun gaji anda. So very simple, right? So let's say gaji anda RM5,000 sebulan, kalikan dengan 12, anda dapat RM60,000 setahun. So nak beli kereta, carilah kereta harganya bawah RM60,000. So dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada anda satu lagi formula yang saya pernah kongsikan dalam video saya sebelum ini, iaitu beli kereta gunakan formula 20-5-15. So dia agak complicated sedikit, disebabkan itu saya akan kongsikan kepada anda step by step perkiraan. Just tengok video ni sampai habis. First thing first, anda kena tahu dulu formula 20-5-15 ni maksudnya apa? 20 itu bermaksud letakkan 20% down payment nak beli kereta tersebut. So let's say kalau harga kereta itu RM100,000, 20% bersamaan dengan RM20,000. Simple. 5 itu bermaksud tempoh pinjaman kereta anda. 5 maksudnya 5 tahun pinjaman. And 15 itu bermaksud belilah kereta yang bayaran bulanannya tak melebihi daripada 15% gaji bersih anda. So let's say gaji bersih anda RM5,000. So RM5,000 kalikan dengan 15% bersamaan dengan RM750 sebulan sahaja. So that is the formula. Kalau bagi mereka yang nak menggunakan formula ini 20-5-15 ini, anda kena buat step by step lah, one by one. So in this video, saya akan kongsikan kepada anda real case study. Anda nak beli kereta emas. Kereta emas starting harga RM60,000. So let's start with the first thing, the most important thing, which is kadar faedah or interest rate. So interest rate kat sini saya ambil 2.5%. Gunakan formula 20-5-15. Down payment kena letak berapa? 20%. So 20% daripada RM60,000 bersamaan dengan RM12,000. So berapakah bank loan ataupun jumlah loan yang anda nak ambil daripada bank? RM60,000 tolakkan dengan RM12,000 bersamaan dengan RM48,000. So ini adalah jumlah loan. So berapakah kadar faedah setahun? Sebab kereta ini kereta menggunakan fixed rate loan. So caranya senang saja. Interest rate 2.5% kalikan dengan jumlah loan RM48,000, anda akan dapat RM1,200 setahun. So berapakah jumlah total interest anda? So berbalik kepada formula 20-5-15. So tempoh pinjaman anda berapa? 5 tahun. So 5 tahun pinjaman kalikan dengan kadar faedah setahun iaitu RM1,200, anda akan dapat jumlah interest ataupun jumlah kadar keuntungan yang bank kenakan kepada anda dalam tempoh 5 tahun itu sebanyak RM6,000. So sekarang ni berapakah jumlah yang anda kena bayar bank? Walaupun anda pinjam RM48,000 sahaja, anda kena tambahkan dengan RM6,000 ini kadar keuntungan yang bank kenakan ataupun kadar faedah akan jadikan nilai keseluruhannya RM54,000. Ini adalah total pembayaran anda kepada bank, RM54,000. RM54,000 bahagikan dengan 5 tahun, bahagikan dengan 12. So anda akan dapat RM900 sebulan selama 5 tahun. Itulah bayaran yang anda kena bayar bank untuk kereta emas menggunakan formula 20-5-15. Saya tak cakap satu lagi formula, iaitu apa? Formula 15, iaitu 15% daripada gaji bersih anda. So kalau anda nak beli kereta ini yang harganya RM60,000 menggunakan formula 20-5-15, berapakah gaji yang anda kena ada at least untuk anda mampu beli kereta ini?
kan. Bayaran bulanan RM900. And RM900 tu maximum is 15% daripada gaji bersih anda. So apa yang anda buat, RM900 bahagikan sahaja dengan 15%, anda akan dapat RM6,000. Kalau mereka yang gajinya RM6,000 ke atas dan beli kereta emas berharga RM60,000 menggunakan formula 25-15, maksudnya anda beli kereta yang anda mampu. In a way, formula 25-15 ni dia lebih strict berbanding dengan tips sebelum ni lah yang saya kongsikan, iaitu beli kereta harganya bersamaan dengan gaji 1 tahun anda. Sebab kalau gaji anda RM6,000, gaji tahunan anda berapa? 6,000 kalikan dengan 12 bersamaan dengan RM72,000. So, yes, it fits formula 1 tahun gaji. Of course, anda mampu beli. So, kalau anda menggunakan formula yang saya kongsikan kepada anda, sama ada formula 1 tahun ataupun formula 25-15 ini, insya-Allah anda takkan mengalami masalah akhir bulan duit gaji dah habis, terpaksa catu makanan, terpaksa puasa, mengharapkan gaji masuk, barulah boleh kickstart balik kehidupan anda seperti biasa. And in fact, most people mereka gagal urus duit mereka sebab apa? Sebab hutang kereta. Bayar kereta ni terlampau banyak. Sebab anda kena ingat, itu duit, baru duit bayar bulan-bulan kat bank. Tak masuk lagi duit yang datang dengan kereta tersebut. Contohnya tol, parking, road tax, insurans, kerosakan, maintenance, macam-macam. Sebab kereta emas kan, tak adalah petrol. Tapi kalau kereta yang gunakan petrol, kena bayar lagi petrol. So, ini semua kos-kos ni nampak macam, kecil. Tapi bila anda tambah-tambah ke semuanya, itulah yang menyebabkan ramai orang tak cukup duit untuk barang-barang keperluan. Disebabkan tak ikut formula. So, nak beli kereta ni, ikut je nasihat saya. Sebab benda ni lah benda yang saya buat. Saya Alhamdulillah ada 3 kereta dan ketiga-tiga kereta saya, 1 kereta saya dah habis bayar, lagi 2 kereta memang kereta yang saya mampu bayar. The only car, satu-satunya kereta yang saya beli first hand adalah kereta terbaru saya, iaitu kereta buatan Jepun. And in fact, baru-baru ini saya jumpa dengan Boss James. Right? Kalau anda tahu, anda follow Boss James, anda akan nampak saya ada buat video, review kereta, salah satu kereta saya dengan Boss James. Dan of course, Boss James pun seorang peminat kereta. Beliau ada lagi banyak kereta daripada saya. And we were discussing, and then I was telling him, saya bagi tahu Boss James yang mana saya formula beli kereta saya ini. And Boss James cakap, okay, great. Sebab saya cakap kat Boss James, saya suka beli kereta second hand. Saya punya kereta, sejak saya mula beli kereta saya yang pertama pada tahun 2011, many years ago, hanya satu je kereta yang saya beli first hand. Yang lain-lain semua kereta second hand. And then bila saya cakap dengan Boss James cakap kat saya, kalau dia hanya beli kereta second hand continental car. Japanese car, dia beli first hand. Kalau bagi mereka yang mampu, tak ada masalah lah. Kan? I mean, there's a logic behind it as well. Kenapa? Okay, logiknya sebab continental car ni, kalau anda beli continental car ni apa? Mercedes, BMW, Land Rover, Porsche, Audi. So these are all continental car. Kereta buatan barat, Germany, European car lah. So kereta-kereta ini memang bila anda beli first hand kat Malaysia, harga dia akan drop dengan begitu drastik yang menyebabkan tak berbaloi pun anda beli first hand. Sedangkan kereta-kereta Jepun, contoh macam Honda, of course, Toyota, Mazda dan seumpamanya, or Asian car lah. Dia punya value dia not bad. Especially kereta Honda, kalau anda beli first hand, anda jual pun anda boleh still dapat harga yang bagus. It's just, I don't know, the technicalities saya tak tahu. Tapi ada, in a way ada reason behind it. Sebab saya pernah satu ketika dahulu pun, masa saya nak beli kereta my Japanese car, my Mazda, pun benda yang sama juga. Saya tengok dulu kereta second hand, and bila saya tengok harga-harga dia tak jauh beza dengan harga first hand, yang mana saya rasa tak berbaloi, baik beli yang first je. So in a way there's a wisdom, adalah wisdom Boss James tu yang saya rasa in a way kena dengan diri saya. So itu saja daripada saya dalam video ini. Saya harap dalam video ini dapat memberi sedikit teknik baru, teknik lain, teknik yang lebih, I would say, advanced and more holistic, sebab dia ambil kira berapa banyak deposit ataupun down payment yang anda perlu letakkan. Dia ambil kira berapa tempoh loan, and last but not least, dia ambil kira berapa persen daripada gaji anda untuk bayar monthly installment kereta. Akhir kata, jangan lupa like video ini,
Boleh komen sebarang pertanyaan, sebarang persoalan anda tentang kereta ataupun tips nak beli kereta. And last but not least, bagi mereka yang belum subscribe, sila subscribe channel @Dr. Adam Zubir untuk dapatkan lagi tips-tips kewangan dan tips pelaburan. That's all from me. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.